Satu dinar emas ini bernilai RM2,600, manakala 10 dinar ini bernilai RM26,000. Cuba kita tengok hasil penat lelah kita bekerja, berniaga, nampak tak hasil simpanan selama ni? Kalau tak nampak, bermakna hasil simpanan kita selama ni habis sia-sia saja. Jadi apa kata alihkan hasil usaha penat lelah bekerja ke dalam bentuk simpanan emas, di mana anda boleh menabung emas secara sikit-sikit bermula seminimal RM100 di akaun emas Gap Public Gold. Duit yang nak dialihkan ke dalam bentuk simpanan emas mestilah duit yang nak disimpan untuk 2 ke 3 tahun ke atas. Secara amnya, purata kenaikan harga emas setahun lebih 10%. Alang-alang daripada duit habis, alang-alang daripada duit disimpan dekat bank yang cuma dividennya sekitar 2 ataupun 3%. Jadi apa kata anda alihkan sebahagian ke dalam bentuk simpanan emas. Jadi bagi anda yang dah ready untuk mulakan tabungan emas dengan ilmu emas yang betul, boleh klik saja button sign up saya di bio. Saya akan bimbing anda sehabis baik.